kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan faid, lempahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan yang kita lakukan, maka Tuhan lempahkan segala fuyudat, tajaliyat dan keseronokan dalam ibadat. Tetapi bukan itu maksud sebenar dalam amalan kita. لذلك فهم السلف من هذه المدرسة المباركة أن مولاهم هو مربيهم، هم لا يربون أنفسهم بل الله يربيهم، وفهموا أن الله معلمهم، وفهموا أن الله هاديهم، وفهموا أن الله هو مرشدهم. وما الشيخ، انتبه، وما الشيخ وما المرشد إلا وسيلة وقنطرة، وليس هو المرشد الحقيقي. المرشد الحقيقي هو الله. Jadi Syekh ingin memberikan pandangan yang sahih kepada anak murid. Syekh itu bukan dia yang mentarbiyah, bukan dia yang meningkatkan kedudukan muridnya, tetapi yang meningkatkan, yang tarbiyah sebenarnya seorang murid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mentarbiyah, Allah lah yang melempahkan segala fuyudat, nafahat. Maka guru itu sebagai wasilah, sebagai sebab semata-mata untuk turunnya fuyudat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka mengatakan aiqanu, para ulama, para aulia itu yakin bahawa yang mentarbiyah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang muallim, Allah taala yang murabbi, Allah taala yang mursyid sebenarnya. Adapun guru itu sebagai sebab saja untuk mendatangkan taraqqiyat dan peningkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. نأخذ صفة واحدة الآن ونرى ماذا يقول أرباب السلوك عن هذه الصفة، صفة المحبة. قيل للشيخ معروف الكرخي رحمه الله تعالى: أخبرنا عن المحبة، أي شيء هي؟ أنا ما هي المحبة؟ قال: يا أخي، ليست المحبة من تعليم الناس، المحبة من تعليم الحبيب. الله لا يفهم المحبة إلا من ذاق المحبة، لأن المحبة ليست أداة تعليم واقتباس، إنما أداة ذوق وفهم. فافهم. Syekh Ma'ruf Al-Kurhi pernah diriwayatkan muridnya bertanya, akhbirna 'anil mahabbah, wahai Syekh, ceritakan aku tentang mahabbah. Apakah mahabbah itu, dari mana datang dia? Maka Syekh Ma'ruf Kurhi mengatakan, ya akhi, wahai saudara, mahabbah, rasa kasih sayang itu bukan datang daripada ajaran manusia. Mana orang tidak mampu untuk mengajarkan mahabbah. Maka mahabbah itu adalah ta'lim al-habib, mana pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana manusia tidak mampu memberikan mahabbah. Yang memberikan mahabbah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. يعني هذه المحبة كأن الشيخ يقول: المحبة ليست علم نظري ولا علم اكتسابي، إنما هبة من هبات الله يهب المحبة لمن يشاء من عباده. Itu makna lain seolah Syekh Ma'ruf mengatakan bahawa mahabbah itu bukan boleh dipelajari, bukan ilmu nazari, bukan ilmu pandangan, tapi mahabbah yang ada dalam hati kita itu datang daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dicampakkan dalam hati kita. يعني يمكن أن تفتح كورس أو صف يتعلم الرقص، ممكن تفتح كورس تتعلم الموسيقى، ممكن تفتح كورس تتعلم اللغة، ولكن ما ممكن تفتح كورس وتعلم المحبة، لأن المحبة لا تتعلم اكتسابا. فافهم. Seseorang dia boleh membuka satu kursus bahasa Inggeris, kursus nyanyian, dan kursus apa saja ilmu yang boleh dipelajari dan boleh kita capai dengan kursus yang kita masuk tersebut. Tetapi tidak ada orang yang boleh mampu buat satu kursus untuk mencapai mahabbah. Tak ada satu kursus yang dijamin. Seminggu kursus boleh datang cinta. Tak ada. Sebab itu mahabbah, cinta semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. هذا الذوق ترقى بهم إلى أن وصل أحدهم يقول، وهو الشيخ ذنون المصري رحمه الله تعالى، يقول في مناجاته: إلهي، ما أصغيت إلى حيوان ولا خفيف شجر ولا صرير ماء ولا ترنيم طائر ولا تنغيم طل ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثلك شيء. هذا مكان محل
محل حيوان محل حيوان محل لا حيوان محل أصبت إلى حيوان إيه حيوان عادي بهائم تقريبا. Kita lihat kepada Raiduhum Syekh, mana kata Tuan Syekh yang sentiasa memberi panduan kepada ahli-ahli sufi, perkataan Syekh yang selalu memberi nasihat kepada ahli suluk, iaitu Syekh Zunun Misri. Banyak kalam-kalam ini menjadi panduan kepada mereka yang terjun dalam bidang sufi. Maka beliau mengatakan, ilahi ma asghaitu ila hayawan. Wahai ilahi, tidaklah aku melihat kepada haiwan, dan tidaklah aku melihat kepada pohon pokok, dan tidaklah aku mendengar titisan air yang turun, dan tidaklah aku mendengar bunyi-bunyian burung, dan tidaklah aku mendengar bunyi angin, dan juga tidaklah ketika aku mendengar bunyi kilat guruh dan sebagainya, kecuali ketika aku melihat segala tersebut, maka aku dapati aku melihat, aku syuhud kepada kewahdaniah, keesaan Engkau ya Allah. Setiap pandangan Zunun Misri, dia melihat kepada segala alam ini, maka aku terlihat kepada ketauhidan-Mu ya Allah, dan menjadi petunjuk kepada aku bahawa sesungguhnya Engkau ya Allah laisa kamislihi syai', Engkau itu tidak menyerupai sesuatu pun ya Allah. Itu pandangan Zunun Misri terhadap pandangan terhadap makhluk. بمعنى أنه لم يذق فهم التوحيد عن الله لا بدراسة في الجامعة ولا بشهادة عالية ولا باكتساب وجهد، إنما بالنظر بعمق حقيقة الوجود، فدله كل ذرة من هذا الوجود على الحي القيوم. Zunun Misri seolah menyatakan kepada kita bahawa perasaan zauq yang diucapkan tadi, dia tidak dipelajari daripada sekian-sekian pusat pengajian, seolah bila mengatakan bahawa segala perasaan wujdan tauhid itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. لو أرسلت طرفك بل لو أرسلت فكرك لا بل طرفك في من ترى مثل الصوفي يتكلم بالحب الإلهي والفناء به، إنه المنهج الكامل للفناء الإيماني للكمال والتسامي، لا يجاوزه غيره ولا يغني عنه سواه. إنه يقول عبد الله سرور إنه فناء المشاعر والرغبات الأرضية في شيء أكبر وأعظم من المثل العليا المصطلح عليها خلقيا وتربويا. إنه فناء هوى النفوس وشهواتها وعواطفها، كلها ما يجب فيما يحبه الله ويريده ويأمر به ليعيش الصوفي متخلقا بخلق الله. بمعنى أن هذا الكلام الذي قلناه كله يندرج في جملة واحدة، ما يسمى الفناء بالحق سبحانه وتعالى. Kalau seseorang yang tidak membidangi kesufian, bagi mereka yang tidak mengalami apa yang dialami oleh golongan sufi daripada zauq kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tanpa pengalaman itu mereka ingin memikir dengan pemikiran mereka dan segala ilmu pengetahuan yang ada mereka itu untuk memahami apa yang diperkatakan oleh golongan sufi dengan makna mahabbah. Arti kata mahabbah yang fana kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala cara sekalipun untuk memahami apa yang dialami oleh golongan sufi terhadap rasa cinta yang fana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapa pun yang boleh memahami apa yang dialami oleh golongan sufi tersebut dari perasaan fana cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkata Abdullah Surur, bahawa itu adalah suatu pengalaman perasaan fana'ul masyair, satu kelenyapan perasaan, kesedaran
yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala raghabatul ardiyah, menghilangkan segala kehendak-kehendak jasadiah kita. Dan itu merupakan suatu perkara contoh yang besar yang disebutkan dengan berbagai-bagai pengistilahan yang dialami oleh golongan sufi dari segala perasaan mahabbatul fana, maka diistilahkan dengan akhlak tarbawiyah, iaitu fana daripada hawa nafsunya, fana daripada syahwatnya dan keinginannya kepada sesuatu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu fana kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah sufi itu berakhlak mutakhalliqan bi khuluqillah. Mereka itu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. ما هو مقصد التصوف؟ هو أن تطير في السماء أو تمشي على وجه الماء أو تكتشف أسرار الأغيار من الناس أو حتى تكتشف غياهب ما غيب عنك أبدا. ليس هذا هو المقصد. مقصد التصوف شيء واحد، أن تكون عبدا لله كما أراد الله. هذه نهاية المطاف. ومن جادل بغير ذلك كمن ينطح رأسه في صخر ليوهن الصخر، ولكن لن يصيب الصخر شيئا، إنما سيوهن رأسه من الألم. Apakah kita memahami sufi itu dari sudut untuk mencapai karamah? Apakah kita memandang sufi itu untuk sampai kita melihat di sebalik hijab, kita dapat melihat aib yang ada pada manusia? Apakah sekadar sampai peringkat kita boleh melihat di sebalik tabir yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu maksud dia. Maksud sufi itu adalah ke arah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia supaya kita tahqiq ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti tugasan kita, hakikat kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. ما هو مفهوم الأخلاق؟ كثير من الناس يجهل مفهوم الأخلاق أيضا. بعض الناس يظنون الأخلاق هو إن تكلم الكبير يسكت الصغير، وإذا دخل الكبير يصمت الصغير، والغني إذا دخل يقوم له الفقير، والحاكم إذا دخل تنحني له الرقاب. هذه ليس معناها الأخلاق أبدا، هذا معناه النفاق إن خالف سرائر الإنسان. إن خالف سرائر الإنسان. الأخلاق أن تكون كما يحب مولاه. ليس الأخلاق إذا دخل الشيخ نقبل يده ثم نخالف أمره، هذا ليست من الأخلاق، هذا عين النفاق. أنت لا تضحك على الشيخ ولا على إخوانك، تضحك ولا على ربك ولا على رسولك، تضحك على نفسك. فإذا الأخلاق التخلق، والتخلق بمعنى اكتساب صفات الغير الحميدة والتخلي عن الصفات الذميمة. أن تتحلى وتتجمل بصفات الله الكاملة وتتخلى عن صفاتك الناقصة. Seolah Syekh memberikan nasihat, pandangan kepada muridinnya bahawa murid yang berjaya di tarbiyah itu adalah murid yang faham kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Maka bagi beliau, muridnya yang berjaya itu murid yang pasrah berujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar tasawuf itu akhlak yang dipahami oleh awam ahli tarik, yang mereka menyatakan tasawuf itu sekadar memuliakan guru, sekadar mengambil barakah guru, sekadar mencium tangan guru. Sedangkan di belakangnya mereka itu tidak berakhlak, mereka itu tidak menjadi seorang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan dia bukan mentertawakan kepada Allah, bukan mentertawakan kepada guru, bukan mentertawakan kepada Rasulullah, dia mentertawakan diri dia sendiri. Bahkan dia ni adalah munafik kepada guru dia, berpura-pura memuliakan guru dia, tetapi dia tidak tahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid yang berjaya itu adalah murid yang tahqiq, boleh tahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sabar,
berjaya redha, pasrah, taslim kepada Allah Ta'ala. Itulah kejayaan seorang guru menterbiah anak murid dia. Bukan dia punya murid yang ramai, yang sentiasa memuliakan dia dengan mencium tangan, mengurus berkat. Maka itu bukan mafhum sufi, kata beliau. قال السادة أهل المعرفة بالله مطبقين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. وقال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الإمام الجنيد البغدادي رحمه الله حول التخلق بأخلاق الله: ما هو التخلق بأخلاق الله؟ قال: كل حركاتك في موافقة الحق دون مخالفاته، فيكون ثانيا عن المخالفات باقيا بالموافقات. وكما قلت وأسلفت هو تخلي وتحلي: التخلي عن الصفات البشرية الناقصة، والتحلي بالصفات الحميدة الإنسانية الربانية. هذا يعني استبدال خلق أرضي بخلق سمائي، وخلق بشري بخلق رباني. هذه الصفة لم تعرف بعد الأنبياء والرسل إلا بالصوفية، وهذه حقيقة ثابتة. هذه الصفة التخلي عن الصفات لم تعرف إلا بالأنبياء ثم بمن سلك سبيلهم وهم الصوفية. Berkata Imam Junaid al-Baghdadi di sekitar menceritakan akhlak, maksud takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fatakunu, maka jadikan segala gerak-geri kita itu muwafaqah, menerima, setuju terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bangkangan. Salah kita ini tenggelam, lenyap terhadap kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membangkang. Ataupun dalam istilah lain dalam sufi, takhalli, iaitu kita mengosongkan daripada segala akhlak-akhlak yang mazmumah, wa tahalli, dan kita masukkan akhlak-akhlak yang baik dalam diri kita. Maka itulah yang terdapat kepada diri para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan diwarisi akhlak tersebut oleh golongan sufi. ثم أن هناك خلط عند كثير من الناس في مفهوم الفناء. عندما نقول أن تفنى عن صفاتك الذميمة، ليس الفناء المادي المقصود والمعروف، إنما هو بمعنى التربية، تربي نفسك. فالفناء هنا بمعنى ليس فناء جسد في جسد أو عن جسد، ولا فناء في روح عن روح، إنما هي فناء عن صفات، استبدالها بصفات أكمل وأعظم وأجمل. هذا هو مقصود الفناء عند الصوفية، وليس مفهوم الفناء هو ما يذهب إلى الفناء بالآخر بمعنى ما يسمى بالإنجليزي cancellation، شو بيسموه بالعربي، بمعنى إلغاء نفسك، إلغاء جسدك، إلغاء الحسيات. ليس هذا هو المقصود أبدا، إنما المقصود هو استبدال الصفات والاستغناء عن الصفات التي تعيبك كخليفة لله في الأرض، وتجميل نفسك بالصفات التي تليق أن تكون خليفة لله عز وجل. Jadi makna berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, makna kita fana, kita lenyap daripada memandang sifat kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana segala sifat baik yang ada pada kita, semua itu adalah mazhar, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fana kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana fana di sini fana jasad kita lenyap kepada, bukan lenyap diri kita, tak, tapi lenyapnya sifat yang ada pada kita itu kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. وهناك خلط في مفهوم الفناء عند كثير من الناس في الحكم، أنه فناء جسد في جسد أو فناء روح في روح، إنما هو فناء إرادة في إرادة، وفناء أخلاق في أخلاق، وفناء صفات في صفات، حيث نطقت القاعدة الصوفية بذلك القول المأثور: ثانيا عن أوصافك في أوصاف الحق. Di antara kesalahan kepahaman fana daripada kebanyakan manusia, bukanlah fana itu fana jasad, hilang jasad kepada jasad, masuk jasad ke jasad yang lain,
Atau bukan masuk dah ruh, masuk pada ruh, tetapi fana ni fana iradah. Mana kehendak kita itu sampai fana kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ataupun akhlak yang ada pada kita itu fana kepada akhlak Allah Subhanahu wa taala, atau sifat kita itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kaedah sufi yang menyebut fanian an awsafika, kita fana daripada melihat sifat kebaikan yang ada pada kita itu fi awsafil haq. Mana sifat yang baik yang ada kita adalah mazhar daripada sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya sifatuk al-kadhib, ma hiya sifatul haq as-sidq, ma hiya sifatuk al-ghish, ma hiya sifatul haq al-amanah, ma hiya sifatuk الطمع، صفات الحق العطاء دون أخذ، وهل المجال. قس ذلك وابني قاعدتك عليه. Jadi kalau orang menisbahkan segala sifat itu fana kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan timbul persoalan. Bagaimana pula kalau kita punya sifat-sifat yang mazmumah? Contoh dia sifat yang tidak baik, tamak, pemurah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita, macam mana kita nak sesuaikan fana kepada sifat Allah Subhanahu wa taala? Dalam masa yang sama kita ada sifat-sifat yang berlawanan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. إن الصوفية تحققوا بذلك كليا، وهذا هو معنى الحديث النبوي الثالث: تخلقوا بأخلاق الله، وهو مصداق الحديث القدسي الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وإن سألنا لأعطينه وإن استعاذني لأعوذنه. إن الصوفية كانوا في حب مولاهم، وتخلقوا بأخلاق الله، وتأدبوا بآدابه، وتربوا في حجر أوليائه، وسجدوا في محاريب المحبة، وعاشوا بذكره ومناجاته. لذلك تكفلهم مولاهم بالتربية، وطهرهم وزكاهم واصطفاهم واجتباهم، وفتح لهم ملكوت السماوات والأرض يريهم عجائب قدرته وبدائع كونه وأسرار خلقه، حتى أفاض عليهم هداياه وعطاياه علوما وأذواقا حتى عبروا عن ذلك. ومن ذلك يقول: أخذتم علمكم من ميت عن ميت، فأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. Golongan sufi dalam pentarbiyahannya telah menghidupkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan sufi yang telah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, telah beradab dengan adab Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang telah berada dalam pentarbiyahan para masyayikh, berada pentarbiyahan para awliya Ilahi salihin, dan mereka itu sujud di mihrab mahabbah. Mereka itu sujud di dalam mihrab mahabbah, dan mereka itu hidup dengan berzikir kepada Allah. Mereka itu hidup dengan sentiasa munajat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu mereka itu adalah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takaffarahum maulahu tabriyah. Mana Allah taala yang hakikat dia yang mentarbiyah mereka itu, dan Allah taala lah tahharahum. Allah taala lah hakikat yang menyucikan mereka, yang zakkahum, dan menyucikan mereka, wastafahum. Allah taala lah yang sebenarnya yang memilih mereka, wajtabahum. Allah taala lah yang melantik mereka itu seorang yang sufi dan baik. Allah taala membuka malakutus sama. Allah taala lah yang membuka kepada mereka itu malakutus sama, dan Allah taala perlihatkan keajaiban kudrah Allah Subhanahu wa taala, dan keindahan dan keajaiban kejadian Allah. Dan Allah Ta'ala berikan rahsia-rahsia makhluk, sehingga Allah Ta'ala lempahkan ke dalam hati mereka itu berupa hidayat, pemberian ilmu-ilmu, azwaq, kemanisan-kemanisan, sehingga diibarahkan para sufi yang telah mendapat secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah memahami pentarbiyahannya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengibarahkan akhaztum ilmakum min mayyit.
Dia mengatakan kamu para ilmuwan yang belajar daripada guru yang menyangka mereka itu mendapat ilmu daripada gurunya, maka para sufi mengatakan kamu mengambil ilmu daripada mayat. Sebab manusia itu akan jadi mayat, daripada mayat kepada mayat. Sedangkan aku wa akhazna ilmuna, dan kami mengambil ilmu minal hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil ilmu terus daripada Allah Subhanahu wa taala. من هذا الفناء أي ميت الصفات انبعث فيهم الخلود، خلود الفهم عن الله، وبهذا التخلق أصبحوا أئمة يهدون بأمر الله. انظر ماذا نقول في هذا المعنى. هؤلاء باعوا الدارين في محبته ورضاه، ليس باعوا الدنيا بل باعوا الآخرة أيضا من أجل محبة الله، فلم ينظروا إلى الدنيا ولم يطمعوا بآخرة، إنما طمعوا بذات الحق وللحق وبالحق وللحق. لذلك